Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ah, hari ni Opa masak ikan je, ikan masak kecap pedas. Jom kita tengok. Ikan ni dah digaul garam dan kunyit. Ada setengah sudu kecil serbuk lada hitam ya. Ada 2 biji cili potong. Ada bawang besar 2 biji ya untuk tumis. Cili kisar 2 sudu makan, bawang putih 2 biji, halia setengah inci kisar halus ya, bubuh air. Sedikit air limau ya, sebab asam Jawa tak ada. Goreng ikan sampai masak. Bawang besar tu ditumis ya. Masukkan bawang putih dan halia yang dikisar tu. Tumis hingga bawang semua masak ya, layu. Masukkan 2 sudu makan cili kisar. Masak hingga cili tu betul-betul masak ya. Cili pun dah masak, masukkan sos tiram tu. Sos cili. Kicap cair, kicap kepia udang ya. Kicap jalin tu dia pekat dan gelap sedikit. Sedikit je ya. Gula. Sedikit je air limau ya. Serbuk lada hitam ya. Sedikit air untuk kuah agak-agak lah ya. Masukkan ikan yang digoreng tadi tu. Masukkan cili potong. Okey, dah pun siap. Kita masak sayur sedikit ya. Carrot dengan sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat mencuba.